Tolong sampaikan salam saya kepada dia. Salim. Salam tu juga. Salam tu juga duk guna. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh. Hak boleh tu dalam bentuk tahiyat, bukan dalam bentuk doa kepada orang yang sudah tidak ada secara khusus, seperti doa kepada Nabi tu. Hak tu tak boleh. Alaihi salam. Tak boleh lagu tu. Benda ni yang kita sebut ni pasal banyak dalam kitab-kitab, terutama kitab Abu Daud ini banyak benar. Kena beringat. Hak cetak di Lebanon, di Mesir, nampaknya sudah dipengaruhi ataupun ada orang-orang Syiah berperanan dalam tu. Sebab apa kalau sebut Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, Hasan alaihi salam, Husain alaihi salam. Kalau semata-mata salam tu dengan makna sejahtera, boleh kira lagi pada asalnya. Tetapi kalau sudah jadi syiar ahli bid'ah, sebab dia kata alaihi salam tu, dia anggap imam tu serupa dengan Nabi, bahkan lebih lagi daripada Nabi. Dalam keadaan itu kita biarkan dan kita ikut, tak boleh. Sebab menyerupai ahli bid'ah. Dan dalam kepercayaan dianya, imam-imam tu lebih lagi daripada Nabi. Tak boleh. Sudah jadi haram lah tu. Sudah jadi haram. Kalau tidak, asalnya tak apa. Tapi sudah jadi gitu. Sebab itulah Ibnu Katsir, zaman dia sebut dah banyak dalam kitab-kitab ni masuk benda lagu tu. Benda ni tak betul, kata dia. Walaupun dari segi makna asal dia betul, tapi sudah jadi syiar ahli bid'ah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia pun ada sebut. Banyak lagi dalam kitab-kitab lain, Fathul Mughith dan Tadribur Rawi pun ada sebut bahas benda ni tak boleh. Jadi kita kena beringatlah. Sebab puak-puak ni dia main peranan. Dia main peranan sungguh. Tidak sepuluh kita orang ahli sunnah pasal kita betul kan, kita tak terfikir benda-benda hak lagu tu. Yang bahayanya orang-orang yang beli kitab murah, comel, lepas tu murah. Dia buat kerja dah, dia nak perakat dia untuk 50 tahun tak akan datang, 100 tahun akan datang. Tahu-tahu orang buka kitab, dia kata ni tengok Abu Daud sendiri, ni Bukhari sendiri, ni kata alaihi salam. Habislah kita. Sebab itu penting sangat mengaji hadis itu. Bila mengaji kita tahu. Tok guru akan royak, ni hak ni tak betul, hak ni betul. Kalau ada, dia ada semua lah dalam kitab Abu Daud tu, dalam kitab Bukhari tu. Ni dak setengah-setengah nuskah apa-apa. Dia ada dah rancangan dia perata jalan dia. Perata jalan sampai masa dia gak mari. Dia tengok demo ni pun Syiah juga, kata dia. Pelebih Ali, pelebih Hasan Husain ni daripada orang lain. Sebab apa? Sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhum ni alaihi salam. Ini menunjukkan dia pun agak lebih lagi demo daripada hak lain-lain. Lebih lagi. Abu Bakar pun orang tak kata lagu tu. Ibnu Katsir bahas, dan ulama-ulama kita hak lain pun bahas. Kalau nak kira Nabi SAW, kalau kita kata Nabi Azza wa Jalla, boleh ke tak boleh? Nabi Muhammad Azza wa Jalla, boleh ke tak boleh? Kena kira dari segi makna. Huwa aziz, huwa jalil, kata dia. Mulia Nabi, agung Nabi, boleh. Tapi itu istilah khusus yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh digunakan untuk hal lain. Supaya juga alaihi salam istilah khusus digunakan untuk nabi-nabi hak maksum tu dan malaikat, tidak untuk hal lain. Maka tak bolehlah digunakan untuk hal lain, walaupun asal makna dia tu tidak salah. Tapi apabila sudah jadi syiar, sudah jadi istilah khusus, maka tak boleh. Masalah ni lah, kalau nak bahas cara Allah tu boleh guna ke orang kafir ke tidak boleh. Kena kira dalam Quran pun ada orang kafir guna juga, tak ada sebut bantahan apa. Zaman Nabi ke apa, orang kafir pun ada juga nama Abdullah ke apa. Tapi tak ada bantahan. Tapi kalau sampai mereka mengelirukan, di situ. Di situ. Supaya ulama-ulama kita kata tadi lah, Nabi Azza wa Jalla. Apa tak boleh? Bukan Azza tu makna mulia, Jalla tu makna agung. Memang Nabi lagu tu, tapi itu istilah khusus dah, kata dia, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh guna.
Supaya juga orang lain-lain. Hak ni pun lagu tu juga. Terutama orang yang nak mengguna tu dia bawa ke lain, jadi keliru. Jadi Allah nanti akan datang dia kata, Allah kata kepada anaknya, dan moga bagi dia Allah tu ada anak, Nabi Isa tu. Dia boleh kata lah. Sedangkan kita kata Allah tu tidak beranak. Situ timbul keliru. Dengan sebab itu kita kata Allah ni khusus orang Islam, sebab dia istilah khusus. Supaya ni alaihi salam istilah khusus, tak boleh untuk orang lain. Walaupun dari segi makna dia tu tak apa asalnya, tapi kalau sudah jadi istilah dan sudah berkait dengan akidah pula, dan akidah tu tak betul pula, kita guna jadi keliru. Sebab itu ulama-ulama tak bui. Dan dalam kitab-kitab sekarang ni aku dah beringat Abu Daud ke, Tirmizi ke, bahkan dalam Bukhari tu dia masuk. Itu pentingnya kita menghidupkan pengajian hadis ni. Kalau tidak, siapa dia nak cara? Ni tengok saat ni kita baca kan, Syekh Khalil Ahmad sebut cetakan Mujtabaiyah, Kanfuriyah, Qadiriyah, semua tu cetakan di India. Ada puak-puak dia cetak kitab tu banyak-banyak, dah jaga molek buat mengaji. Barulah orang tak boleh ceroboh. Ni kalau kita tak kaji tengok nak kitab tu, tahu-tahu beli buka semula 15 tahun akan datang ada. Kalau kita beli tu beli mana? Dengan sebab tu kena ingat demo ni masuk, boleh masuk dalam kitab-kitab ni. Ini bukan Quran. Kalau Quran tu iyalah kena ada lesen, permit khusus pula nak cetaknya. Kalau tidak tak boleh. Itu pun negeri kita je, bukan semua dunia. Lain orang nak cetak. Tapi Quran ramai orang hafal. Lain lah, Tuhan jaga tu. Hadis ni tidak ada jaminan lagu tu. Orang nak jaga siapa dia? Ulama umat Muhammad. Hak tu hak nak jaganya. Dengan sebab itu perlu mengaji. Dia tidak serupa benda-benda lain. Benda ni orang masuk sikit-sikit dia masuk. Lama-lama kena. Banyak dah. Anda duduk perhati dalam Bukhari tu, buat-buat dia tukar. Hak tak ada dalam Bukhari cetakkan kita, hak mengaji di Pakistan ke apa, tak ada. Lagu lain cara dia. Jangan main buat-buat ni dia buat kerja. Kita tak muka orang biasa kan, tak ada mikir apa. Tapi kalau puak-puak keropok, memang dia fikir lagu mana nak masuk rumah orang, lagu mana nak pecah rumah, bila tu dia ada, bila tu dia tak ada. Dia fikir hak tu. Kita tak fikir. Muka kita tidak nak kerja lagu tu. Kita orang jenis betul juru. Kita buat kerja kita lah, banyak kerja lain lagi. Dia duk perhati kita tubik masa mana, kita masuk masa mana, dia kira belakang. Banyak dah, boleh bukti di mana dalam Sahih Bukhari tu sendiri. Dia tukar, dia ubah, dia tambah, boleh. Lepas tu kat dia bolehlah kita dia kritik Bukhari, padahal tak ada dek pun. Dia pun kata ada dalam nuskhah ni, dalam cetakan ni, kita nak kan. Sebab itulah penting kena ngaji, jaga amanah ilmu ni hak Nabi tinggalkan kepada kita. Kalau Quran Allah jamin, hadis ni mukjizat juga. Hak ni lagu mana? Ulama-ulama kita kata umat dia lah akan jaga umat dia. Tapi hak tadi lah, umpamanya benda-benda gini, dia ambil kesempatan. Kalau nak ambil kesempatan ni banyak lah. Dari semasa ke semasa tu, tak apalah. Lepas tu tafsiran tentang umur unta. Sebab sebelum pada ni bincang tentang binatang ternakan ini, unta. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada beberapa orang ni, perawi. Ada hak ambil secara dengar, ada hak melalui baca buku dia. Dalam kitab-kitab ni ada sebut tentang umur unta dia. Dan dia ada nama-nama dia khusus. Nama-nama dia khusus. Oleh kerana kita tidak biasa dan unta ni tak ada tempat kita, tidak menjadi binatang ternakan, tak ada lah istilah-istilah ni. Tapi perlu tahu oleh kerana ada kaitan dengan masalah zakat ini. Hak mana kena bagi itu sudah bincang dah dulu. Ni nak cerita dari segi bahasa dia. Orang panggil huar, dia kata hak mula-mula tu. Tubik-tubik tu huar. Lepas tu fasil.